Assalamualaikum. Okey, kita nak kecek pasal ramelon ni deh. Ramai orang jatuh duduk cari, duduk ikhtiar. Sebab ramai orang aluh orang jatuh lon ni. Kalau ikut pada jamin kuno dulu deh, tak ada sepore ramelon ni. Makan pil, kapsul, pelik-pelik ni, benda tu boleh memudarat kepada tubuh badan kita. Lon ni gabungnya hak memang sumber yang payah nak cari. Pertama sekali daripada lemak ular sawo. Yang kedua, minyak litar gunung. Yang ketiga, ikan belacak hak segar. Gabungnya hak ni hak pastinya tak ada mudarat kepada anda dan juga kepada saya sendiri. Kalau kata anda nak benda hak betul-betul berkesan, betul-betul power, tanpa kesan sampingnya, tanpa benda-benda hak memudarat ke tubuh kita, memang kena ambil ni minyak ni. Minyak taring sawo ni bukan kata sekadar minyak biasa. Minyak hak betul-betul kita ngaji, kita praktikkan benda ni. Ramai dah hak kita bagi buat testimoni terang apa semua. Memang akak 10 jari, bukan kata ibu jari, 10 jari akak. Hak ni memang betul-betul power. Nak terang mana? Cari link bawah hak kita letak tu. Garanti, puas hati, lancur.